Hey guys, what's up? Selamat pagi, Assalamualaikum. Welcome to another vlog. Hari ni punya vlog akan jadi macam rutin sikit. Aku nak pergi sini sana and aku ada meeting pun. So aku keluar lah pagi-pagi dengan mencanok matahari kat belakang mata, dekat belakang kepala aku ni. Aduh, panasnya hangit dah tengkuk aku ni. Good morning bhai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal bhai? ठीक हो Boleh. Alright guys, so jom sekarang ni kita pergi Shah Alam. Sebab apa aku ada meeting. Lepas meeting tu adalah 2-3 benda yang aku nak buat kat Shah Alam. And aku akan pergi ke kedai Garage, ada benda aku. Lepas tu nak pergi melawat kereta-kereta sikit. Ini semua ada di punya proses lah. Okay, so Type R tak siap lagi. Type R ada dekat Perak. Tapi insyaAllah konten next sampai akan nampak Type R dah pun berwajah baru. Setelah berapa bulan 5 bulan ke aku hantar dia. Macam-macam geng, macam-macam model keluar kereta tu. Tapi sekarang ni dah siap fully kan. Nanti aku tunjuk kat hampa. Lepas dah pergi semayang, dah pulai sikit, dah macam bagi turun mata air sikit. Lepas tu baru aku tunjuk kat hampa. Okay, so jom sekarang ni kita gerak dulu. Aku nak kena pakai kasut. Sebab apa, aku rasa slipper tak elok lah. Aku nak pergi jumpa dengan orang apa semua ni. So tak elok lah kalau pakai slipper. Dia nampak apa dia ni kan. First impression is really important. Sekarang ni isi minyak tu, memandangkan minyak hari tu dah pun naik. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia naik lagi. Tak mau turun dah. Aku pun tak tahu siapa. Tapi sekarang ni kalau pakai subsidi dia dah macam kekal. So okey lah. Aku harap benda ni tak lama lah. Sebab apa, payah lah kalau minyak mahal. Tapi ni bukan masalah kerajaan Malaysia, ni masalah perang kan. Ini kan masalah Iran. So aku harap Iran ni hati sejuk lah lepas tengok video ni. Okey, hanjuai petrol kat Malaysia tu kering-kering lah. Memang kata apa, murah-murah. Okay, subsidi lah, kita pakai subsidi. Okay, so jom. Oh, ikan 300. Apa isi ni? 300 siut. Ui, apa takutnya aku tak pernah aku isi minyak 300 tu. Isi apa kan? Alright gang, so sekarang ni aku dah settle lah semua benda. Aku dah keluar duit, aku dah isi tashengo apa semua. So jom sekarang ni kita gerak pergi Shah Alam. And aku nak pergi meeting dulu lah. So jumpa hampa dekat tempat yang aku nak meeting. Aku tunjuk sikit-sikit lah. Aku tak akan tunjuk full conversation aku dengan klien ke apa. Sekejap lagi tak jadi meeting je, jadi macam borak-borak santai kedai mamak, kedai kopi. Betul tak? So jom sekarang ni kita pergi dulu. Let's go. In 700 meters, at the roundabout, take the fourth exit on Perseveran Electron. Gang, sekarang ni aku dah lambat dah. Aduh, pisang. Aku biar orang tunggu aku, hantar. Benda ni tak boleh nak jadi, tapi hari ni jadi juga. Aduh, pisang. Dah lambat lah sebenarnya. Dia cakap aku, abang, saya dah lama tunggu sini. Aku dah tak boleh lah ni. Oh guys, jom. Tak pergi jumpa okay. Aku lintas luar. Ni dekat Denal lah, dekat area Elmina sini lah. Dekat je lah daripada kediaman aku. Assalamualaikum. Dah mahu abang dengan orang kat luar. Sekarang ni keduduk kat kedai mamak. Sini punya kedai mamak ada Q Bistro lah. Tak tahu ada mesin macam ni pun. Nampak ni mesin apa aku pun tak tahu. Ada robot lah. Aku kalau dia tengah tidur nampak ada ZZ. Nampak ada ZZ. Tapi sekarang ni aku nak order apa aku tak tahu. Tapi nanti order lah. Sekarang ni aku nak sembang dulu, borak-borak dulu. Susah lagi jumpa hampa. Kedai ni aku tak sangka pula lawa. Aku tengok dalam Google lah. Tengok dalam Google lawa. Oh yang cantik. Daripada lawa gila. Sumpah lawa. Tengok dia punya ni. Dia punya Allah SAW Muhammad ni. Lawa tu. 1 hour later. Alright gang. So sekarang ni dah borak dengan Abang Zul. Dia belanja aku ayak gang. Okay bang. Abang buat hai bang. Hai. Meanwhile, alright gang, so sekarang ni dah settle lah sembang-sembang dengan abang tadi tu pun.
duduk dekat area-area Setia Alam ni, dia aman tu. Tak macam mana dekat tempat-tempat lain lah. KL kalau huru-hara, jadi bising-bising sikit kan. Rumah aku punya area tu lagi lah, banyak pelabuhan kan. Sini aman tu, sumpah aman. So jom kita pergi makan dulu benda-benda yang baik kat sini. Let's go. Tapi itu lah, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Macam mana pun negeri sendiri juga okey lah. Macam mana pun orang punya barang kita suka, sendiri barang kita tak suka. Macam mana pun mak ayah orang kita suka, mak ayah sendiri kita tak suka. Savage. Macam mana mak ayah pun suka anak orang, kita tak suka anak sendiri. Damn. Itulah perseumpamaan dia yang aku cuba nak sampaikan kepada hampa. Allah, berkuapnya, panasnya. Jom geng, aku sekarang ni nak gerak dulu. Kita pergi makan dulu. Lepas tu jalan-jalan lah dekat area. Bising lah apa aku cakap siut. Kita pergi makan dulu. Lepas tu kita pergi jalan-jalan dekat area Bukit Jelutong yang apa benda je yang ada yang bestnya, yang boleh aku buat. Jom kita pergi dulu sekarang ni. By the way, sekarang ni aku tak tahu lah apa sepa, tapi sini lagi panas lah. Baru tadi aku puji kan negeri sendiri kan. Baru tadi aku puji kan sini punya tempat kan, tapi panas dia lain macam muhit. Oi, panas. Jom lah. Aku jumpa kedai mamak banyak kat sini. So aku main kat belakang ni, aku jumpa satu kedai macam ni. Dia macam gerai lah, tapi dia jual nasi lemak. So jom kita pergi support dia. Akak jual apa kak? Nasi ni nasi macam panas. Nasi lemak ada? Ada. Boleh ambil. Kita pusing-pusing kat sini tu, tengok apa benda je yang ada yang boleh aku tunjuk kat hangpa. Let's go. Ini dah masuk area-area dalam Sungai Buloh. Okey. Sekejap lah aku sampai kan. Ni adalah dalam Sungai Buloh belah-belah Subang lah. Cantik je lori ni. Tak ada lah cantik sangat, biasa-biasa je lah. Ini lagi lah. Tak payah cakap apa lah. Apa benda tu? Kedai perabot Ladaza. Shit. Ladaza. Oh, dia tukar dua macam tu lah. Wow. What a marketing bro. What a marketing. Kedai perabot Ladaza. Mana aku nak pergi mesti apa tu tanya-tanya kan. Mana Syahid nak pergi ni? Mana Syahid nak pergi? Menjunam siut. Menjunam. Ambil kau. Hidup lah. Aku tadi dah fikir kat macam mana aku nak masuk dalam ni. Sebab nampak baik kena parking kat luar. Bang, nak tanya kalau nak keluar macam mana? Kita balik parking. Oh, U-turn keluar sini balik? Ya. Oh, okey. Terima kasih. Ui, kena U-turn balik. Pisang ni kalau nak naik balik. Okey. So tak ada apa pun. Aku ingat ada parking dalam. Macam tu. Oh, hidup dia ni. Okey lah. Tak apalah, nampak ada macam Ivy nak keluar. So tak apa, kita bagi dia keluar dulu. Kat sini tak ada line tau. Masuk sini tak ada line tu. Bekarok siot. Apa benda lah. So jom kita masuk dalam. Let's go. Tengok apa benda yang ada kat dalam. Rasa baik lah kalau aku bawa payung kan. Betul tak? Payung lah. Sekarang ni kan panas nak mampu. Betul tak? Payung lah. Ui, tak boleh tahan lah. Hit tu. Pintu pun macam-macam problem lah. Alright. Okay, so jom sekarang ni aku boleh gerak dengan tenang sekali. Sebab nak pusing-pusing kat dalam tu kan. Ini krokodil. Okay, siapa yang tahu dia tahu krokodil ni. Kebiasaannya lah geng kan. Kalau orang main sini, orang main buat photoshoot kahwin-kahwin. Dia macam-macam juga kayaknya photoshoot sambil berjumpa dengan binatang. Aku cakap dia kat tu ya, macam tu lah lebih kurang. Ini duk sibuk dengan U-turn dia. Biar ada U-turn dulu. So jom sekarang ni kita gerak. Dia tengok aku lah daripada cermin atas kiri sisi kanan dia. Sini dia macam pak juga pak. Ya Allah, bising lah. Lepas dia buat kerja kat atas tu, bising lah. Cantik tu pintu ni. Sumpah lawa. Lawa tu pintu ni. Dia macam sini mini zoo ke tapi mini zoo yang hang boleh photoshoot semua sekali. Sebab terjaga. Contoh nampak macam angsa. Ni angsa yang orang panggil. Angsa ni, angsa. Bukan angsa. Bukan angsa. Apa nama dia? Aku lupa. Ni. Hampa tengok hampa boleh tahu. Ni. Nama dia apa aku tak tahu. Aku lupa. Tapi dia angsa lah, pagi-pagi bising bunyi. Dey, apa lu bikin dah, dey? Orang mari tengok lah, sunnah. Aku tak boleh tengok. Mereka kalau meraung ke apa, aku macam kesian lah. Macam tu lah. Aku sekarang satu benda yang siksa bagi korang tahu apa dia. Panas. Ya Allah, panasnya. Sini semua keturunan bangsa kambing lah. Kalau hampa nak tahu, selalu aku makan hampa dekat kedai-kedai Arab. Minta maaf lah sedap mempunyai daging bila dah masuk. Tapi bila mai kat tempat hampa bau macam-macam bau ada.
Tapi bersih lah geng. Aku minta maaf kalau salah nama ke salah apa Tapi ini semua binatang-binatang yang boleh dimakan lah kat sini. Ayam ada, angsa ada. Depan tu pikok. Apa tau pikok kan? Yang bukuk besar tu. Nak tengok dia. Weh, tolong saya buka sayap bang, boleh tak? Loh, Assalamualaikum. Tolong buka sayap saya nak tengok. Boleh tak? Ni, pikok. Nampak tak? Nampak? Pikok. Guys, tengok peluh aku. Dia memang panas gila. Tapi itu lah demi konten kan. So aku buat tak apalah. Alright gang, so sekarang ni aku nak gerak dah. Dah terlampau panas. Aku dah tak boleh buat apa ni. Tambah pula aku tak makan lagi. So jom lah sekarang ni gerak. And aku rasa sampai sini sahajalah konten aku pada hari ini. Aku harap hampa enjoy. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tengok sampai habis. And aku minta maaf kalau ada kekurangan. Macam biasa, jumpa lagi di konten yang datang. And video yang lebih menarik. Itu saja guys untuk konten kali ni. Bye bye. Peace. Oh shit. Here we go again.